Ini dataran. Ini ada jalan. Itu pun boleh dikira masjid lagi. Tapi adalah dia punya syarat-syarat bawah ni. Ruang lega yang ada di sekeliling masjid yang menjadi laluan ke dalam masjid adalah termasuk dalam masjid. Kalau tidak melalui ruang ini, tidak akan sampai ke masjid. Maksudnya memang orang nak masuk masjid memang lalu kawasan tu ya. Para ulama tidak membezakan antara ada jalan atau tidak yang memisahkan ruang ini dengan bahagian dalam masjid. Jadi walaupun ruang itu ruang ni luas macam ni, ruang lega ni, tengah ni ada jalan pula, ini dataran, ni ada jalan, itu pun boleh dikira masjid lagi. Tapi adalah dia punya syarat-syarat bawah ni Ni tengok ni, pendapat yang paling kokoh ialah dengan merungkai masalah ini, adakah ruang lega yang terpisah dari masjid dengan jalan itu wujud dahulu sebelum masjid atau selepas wujud masjid? Jadi dataran tadi ada jalan tengah-tengah tu. Jadi yang seberang jalan tu ada dulu ke masjid ada dulu? Okey, jom tengok. Kalau ia wujud sebelum masjid, maka tidak sah mengikut imam daripadanya. Maksudnya itu bukan masjid lah. Kalau dataran tu ada 10 tahun akan datang baru dia bina masjid. Jadi maksudnya dataran tu bukan masjid. Boleh faham kan? Ini dia punya pendidikan lah. Kalau ia maksudnya dataran tadi wujud selepas wujud masjid, maka sah menjadi makmum berada di situ. Ini kerana kawasan itu menjadi sambungan bagi masjid. Maksudnya orang nak extend supaya orang boleh solat tu, dia extendkannya. Jadi itu dikira masjid. Jadi seeloknya untuk membolehkan orang dapat berjemaah luas, declare yang ruang lega keliling semua masjid. Itu seeloknya lah. Baik. Jadi maksudnya kan tadi saya dah cakap kan, semua masalah fiqh ni tentang jemaah ni sudah ada jawapan dia lah. Ya.